Ui, udang lagi. Udang lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ha. Oh, ui 3 ekor. 3 ekor. Alhamdulillah ya Allah. So. Yo. Asal pula tak bawa jalan. Ha. Dia udang. Besar ini. Yo. Hai. Ini udang harimau. Macam harimau. Dia kawan-kawan besar. Ha. Mantap. Mantap. Air cantik. Air cantik hari ni. Parking tepi tu lah kau. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat semua di Rozi Tarib Channel. So hari ni kita orang dekat mana? Jeram Jeram, Kuala Selangor. Tempat ni kita orang dah pernah pergi. Sekarang ni kita orang ulang balik datang sini. Tak tahu dah lama tak pergi sini. Tak datang sini, jadi tak tahu ada ikan ke tak ada ikan. So tak nak buang masa, jom. Jom. Ada. Kalau udang tak bawa pula. Oh, udang. Terlepas. Udang. Dapat. Oh, udang. Terlepas ekor. Udang Oh, So, alhamdulillah, tangkapan pertama kawan-kawan. Hui. Puas hati, geng. Udang. Alhamdulillah. Tanya ada boleh tak tolong welding apa? Dengan meja satu meja. Puas hati kawan-kawan. Terlepas ekor Seekor terlepas. Alhamdulillah. Ini stok Tesco ni. So kawan-kawan, target kita orang ni nak dapat talapia sebab air ni air payau tau. Air cantik hari ni. Sempoi. Nampak mana udang lagi? Kidal. Alah, cakap dia tengok. Tengok orang buka besar-besar. Aku tak tahu lah. Berlatih lah. Kapan ke apa ke. Oh, tu udang. Masa import. Oh, dia udang lagi. Udang kawan-kawan. Ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Udang lagi kawan-kawan. Nah. So, udang kedua. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Udang. Dapat
Oh, udang lagi, udang lagi. Alhamdulillah. Udang kawan-kawan. Oh, yo. Okey kawan-kawan, 3 kali tebak. Dah ada lagi udang. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, oh dah 3 ekor udang. Bismillahirrahmanirrahim. Tilapia. Alhamdulillah rezeki. Oi. Oi. Okey, alhamdulillah rezeki kawan-kawan. Oh, okey, saya sini memang saya sedap ni. Okey. Tilapia. Okey, alhamdulillah tilapia ni. Tilapia ni sedap kawan-kawan. Dia tak bau tanah. Dia tak hanyir. Kalau macam yang kita menjala dekat apa? Dekat tasik ke apa, kadang-kadang bau tanah tau. Kat sini dia air payau. Oi. Tak ada. 3 ekor udang. Kau dapat udang? Dapat. Dah 3 ekor udang tu. Ha. 3 kali tebak tadi. So. Ha. Oi, tadi dah terlepas ekor. Ha. Terlepas tu masuk balik kot. Oh, udang. Keluar udang. Oh, ada seekor. Alhamdulillah. Ingat keluar. Dia kecil sikit lah. Alhamdulillah kawan-kawan. Udang. Oh. Alhamdulillah. Dulu kita orang datang sini malam tau. Malam-malam dia udang kecil. Ini hari ni alhamdulillah rezeki lah, udang besar. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ada. Alhamdulillah. Ada 2 ekor. Okey kawan-kawan. Tilapia. Ui. Oh ni. Memang saiz jamban lah macam ni. Okey, alhamdulillah rezeki. Okey. Ui. Okey. Selesai macam ni lah. So alhamdulillah.
Alamak. Tak buat berkasam Ha? Dia apa? Kita rendang garam lagi kecut. Tu lah. Ada kan jala kat rumah kan? Ada. Kenapa tak bawa ni? Udang. Alamak, terlepas. Udang. Dah terlepas berapa ekor dah? Ha. Terlepas. Ha. Okey, ni udang kecil. Ambil juga lah. Korang masak Maggi sedap. Alamak, mana udang tadi? Udang besar tadi mana? Ya. Tu dia. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Ada meh? Tilapia? Udang, tengok, tunjuk. Tu dia udang. Udang harimau. Udang harimau. So kita lempar lagi. Wih, ada lagi udang tu. Tilapia. Alhamdulillah 2 ekor. So, alhamdulillah kawan-kawan. Tilapia air payau. Ini kalau salai ke goreng panas-panas ni, sedap. Lepas tu buat masak belada. Udang. Kandang besar. Tu dia kawan-kawan. Yo. Alhamdulillah. Udang tu dia, nampak kawan-kawan. Udang besar. Yo. Alhamdulillah. Ini dia kawan-kawan. Udang dapat lagi. Subhanallah, alhamdulillah rezeki.
Oh. Alhamdulillah rezeki. Sebenarnya dah lama tak datang sini tau. Dah berapa bulan ingat dah dekat setahun dah tak pergi. Tak sangka ni hari ni air naik, air cantik lah. Kasar-kasar udang Udang kasar. Ha? Ha. Oh, tarfiah kecil. Ramai semua kecil. Mana yang besar-besar? Oh, ada. Alhamdulillah ada. Yang kecil-kecil kita lepas balik lah. Okey, yang ni boleh ambil. So yang ni boleh ambil kawan-kawan. So saiz agak sedang. Alhamdulillah. Rezeki. Oh ya, ada udang. Ada lagi udang. Ya Allah. Alhamdulillah. Udang. Dua ekor. Oh, udang. Oh yo. Tonghi. Oh, 3 ekor. Alhamdulillah, ya Allah, besar. Oh yo. Asal pula tak bawa jalan. Dia udang. Besar ini. Yo. Hai. Ini udang harimau. Macam harimau. Dia kawan-kawan besar. Tak dua-dua. Tu dia kawan-kawan, thumbnail. Besar, alhamdulillah rezeki kawan-kawan. Ya Allah. Oi. Dulu pergi tak banyak macam ni udang. Kalau saya baru lepas pasang. Tengok dekat sana kunci air buka. Okay, kita lempar kat sini pula. Ini lempar jalan dah tercukup zat dah. Tak larat dah. Udang lagi. Alhamdulillah, ya Allah.
Udang rimau. Alhamdulillah kawan-kawan, ya Allah. Rimau ha. Ya Allah rezeki. Nah kawan-kawan. Saiz memang saiz lah. Ya Allah. Terbaik. Alhamdulillah. Oh, tiba jali dah tak buka dah, penat. Sini lah kawan-kawan. Kalau dah kata hobi, minat, tak kira dah penat ke tak penat. Oh iya. Talapia dapat. Alhamdulillah. Saiz. Okey. Okey, saiz macam ni boleh ambil. Ha? Oh, tu lah nak try tengok boleh ya. Okey, kawan-kawan. Oh, yo. Terus. Oh, iya. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, udang loncat. Alamak, tak lepas. Tapi udang berapa ekor terlepas yang besar-besar tu. Kawasan ni sedap ni. Okey kawan-kawan. Kalau udang besar-besar masak lemak kan. Oh, sedap tu. Oh, okey kawan-kawan. Ini yang kali keberapa dah. Kalau talapia yang besar-besar ni memang sedap ni. Dia talapia air payau. Dia tak bau tanah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Talapia. Ada. Alamak, ketam. Ketam apa ni kawan-kawan? Uyuh. Turun. Alamak. Okey, alhamdulillah. Dapat. Oh ya.
Alhamdulillah. So saiz-saiz macam ni alhamdulillah kawan-kawan. Ui. Ha? Boleh lah. Tak balik tangan kosong lah. Sebab lama dah tak pergi, tak tahu ada ikan ke tak ada. Udang lagi yo. Kalau bawa kawan-kawan, kita pergi depan sana pula. Oi, ada udang. Alhamdulillah. Ada. Udang. Itu dia, kawan-kawan. Udang alhamdulillah. Udang. Okey, ada alhamdulillah. Oi. Dah. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Okay. So, alhamdulillah kawan-kawan. Alhamdulillah ada. Okay. Yang kecil kita lepaskan. Okay, ni dia. Alhamdulillah kawan-kawan. Rezeki. Oh ya. Udang. Dia udang. Tarik.
Udang je lah. Ekor pun besar. Oh, ada seekor tilapia. Alhamdulillah kawan-kawan. Ha, kasar ha, udang. Yo. Tengok. Saiz memang saiz lah. Alhamdulillah. Oh, udang terlepas. Oi. Oh, ya, ada lagi udang. Ada lagi. Alhamdulillah, tilapia pun ada. Yang kecil-kecil ni kita lepaskan lah. Yang besar kita ambil. Okey, yang ni besar. Saiz ni kita ambil. Tu dia. Alhamdulillah, ada lagi. Udang. Subhanallah. Oh, udang lagi. Udang. Udang naik pucuk. Tu naik kat pucuk. Tilapia ekor. Tu. Nangguk ni tepi ni. Tepi ya. Ini tepi. Allah, rezeki ha. Ya Allah. Udang. Alhamdulillah kawan. Besar-besar ni. Tilapia. Air payau ya kawan-kawan. Udang. Ada 2 ekor udang. Dia naik pucuk Alhamdulillah kawan-kawan. Dalam Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Tilapia dah macam siakap dah rupanya. So yang kecil-kecil macam ni kita lepaskan lah. Okey kawan-kawan, alhamdulillah udang kita dapat 2 ekor. Alhamdulillah, syukur. Come on. Okay.
kecil-kecil naik pucuk. Oh, ada udang, ada. Ada mai? Lebih ya. Okey, alhamdulillah kawan. Udang. Oh, udang. Ish. Oh, dapat udang. Oh, alhamdulillah. Kawan-kawan, udang. Ui, udang galah. Oi, udang galah. Jenggo. Ha, jenggo. Oh, yo. Udang galah kawan-kawan. Nampak tu. Dia punya janggut. Ha? Gerak. Apa dia? Gerak. Nak gerak. Ambil ikan lah. Tak apa. Eh, Tak apa. Ada sikit. kau nak ambil ikan? Udang nak ambil udang. Nak makan. Ya Allah. Nak balik lah. Okay, salam kat Mi. Okey. Ha. Air sekali lah. Okey. Nanti set lain lah. Kawan tu dia tak bawa jala. Bagi ikan dia tak nak. Oh, alhamdulillah kawan. Ambil lah udang kat ni. Bawa balik. Ha? Oh, hai. Oi. Oi, udang. Lepas berekor udang. Oi, alhamdulillah. Seekor terlepas. Oh ya, alhamdulillah kawan-kawan. Oh, dapat yang besar-besar macam ni. Alhamdulillah. So, tilapia kita dapat, udang kita dapat. Alhamdulillah hari ni. Memang semua kasar-kasar.
Ingatkan dia bawa jalan ni. Oh, itulah. Sayang betul. Jalan beritahu. Rupa dia bawa pancing je. Masa jumpa tadi patut tanya kan. Oh ya, alhamdulillah. Dapat. Macam bukan mesti pancing ni. Sebab orang tak nak mancing pun. Oh, tak ada yang mancing kan? Ramai kan penuh orang mancing kan. Ha. Kita tak cari yang mancing kat sini. Talapia pun kasar-kasar juga. Ni kalau buat dedak tu. Oh. Lagi banyak apa. Alhamdulillah. Dah udang kolam kan dia duduk. Yalah. Ha, dekat seko. Tapi yang kecil tak besar mana. Dia naik pucuk. Ada lagi. Ui. Ui. 2 ekor. 2 ekor ataupun 3 ekor. Ha tu, 3 ekor. Ya. Ha tu. Ha ni udang putih. Ha ni udang harimau. Alhamdulillah ada seekor lagi. Kantung pun berat Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan. Nah. Rezeki lah. Oh, udang, rezeki udang hari ni. Ya Allah. Oh ya, udang banyak. Udang. Udang dah terlepas. Tilapia alhamdulillah. Ada juga rezeki. Tilapia. Udang tutup lagi. Ha. Malam lagi banyak udang kecil ni bawa dedak kan. Oh tu lah. Dia tempat baling kan, 3 4 baling nampak. Ya. Jalan. Lagi hang beli buat ni lah, tak bak juga orang ajak tu. Balik dedak. Alhamdulillah kawan-kawan. Tilapia. Main tepi je. Oh, udang. Oh. Oh, ada. Ada yang besar. Alhamdulillah. 2 ekor. Alamak, ketang pula. Aduh,
Sana tu. Hui. Ketan garang dia. Alhamdulillah. Okey, seko kawan-kawan. Alhamdulillah seko. Boleh kok dua. Dua. Dua ekor, alhamdulillah. Sekali tebar dapat 2 ekor. Ada? Masih ada. Ha tu. Ha tunjuk ni. Tunjuk. Tu dia. Ha, terbaik. Ha. Mantap. Mantap. Sekali tebar 5 ekor dapat. Ha. Tengok. Oh, ada. Ui. Dia lah seko. Dia dah kandik. Hari banyak ekor. Lepas. Dia laju. Laju betul udang ni. Nasib dapat seko ha. Oh, alhamdulillah. Ha, seko. Udang. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Kita orang pun dah penat menjala, tapi ke petang ni meriah betul udang. Udang kasar-kasar. Nanti saya tunjuk hasilnya. Jamir pun dia tebar. Kadang 5 ekor ada dalam tu. Ini memang udang kasar-kasar betul. Dah lama penat Kita orang dah lama tak pergi sini. Dah rasanya dekat setahun meh. Setahun lebih. Setahun lebih setahun lebih kita orang tak pergi. Tapi kali ni pergi, ya Allah meriahnya. Air dia ada rasa masih masuk masuk terbaik lah. Nanti kita tunjuk hasil kejap lagi. Memang best, memang terbaik lah hari ni. Penat pun tak apa. Tapi hasilnya, jom kita tunjuk hasil lah meh. Kita tuang hasil ni. Kita tunjuk hasil dulu. Okey, sekejap kawan-kawan. Yang ni hasil saya punya hidup lagi. Alhamdulillah. So, tilapia alhamdulillah saiz yang sedap lah ni, sedap makan. Saiz yang memang terbaik lah ni. Tilapia banyak. Ini udang memang kasar-kasar yang saya dapat. Tu dia. Memang ya Allah, udang, ya Allah. Rezeki hari ni. Ni dia. So kita tengok Jamir punya. Ini tilapia yang dia dapat. Tilapia ni tilapia air tawar tau. Air tawar. Tilapia ni tilapia air payau. So tengok udang. Jamir dapat udang. Itu dia. Ni saya Jamir ikan dia banyak. Hari ni udang. Memang kasar-kasar. Itulah. Alhamdulillah kali ni. Pergi udang. Okey, alhamdulillah kawan-kawan, rezeki hari ni. Alhamdulillah. So tak sia-sia kita orang keluar menjala hari ni. Inilah hasil kita orang. So kita orang dah nak balik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat kawan-kawan yang mana yang support Rozi Talib Channel selama ni. So yang belum subscribe Rozi Talib Channel, bolehlah subscribe. Yang dah support selama ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.